Okey, sekarang ni bateri ada 32%. Jadi saya plan nak charge lah. Jadi nak tengok lebih kurang dalam 1 jam sahaja berapa boleh penuh naik baterinya lah. Bukan penuh, naik berapa, 32%. Sekarang pukul 9.53. Nanti lepas sejam 10.53 saya tunjuk balik. Okey, inilah charger yang diberi masa beli. Charger dia first time saya nak guna. Dan so dalam kosong lah, tak ada apa dah. Ini je lah barangnya tu. So plug 3 pin macam biasa. Untuk bahagian cocok dia macam ni lah. Macam kereta mainan ni charger pun sama lebih kurang. Okey, kalau ikut dia bagi tahu tak boleh kena berdekatan ke tempat yang ada apa ni lah, kena hujan ke apalah, waktu dengan suhu panas lah, daripada tempat terbakar. Di sini ada tempat untuk tengok indikator lampu menyala lah. Macam dia punya kipas kalau panas keluar haba lah. Right, jom kita try pasang. Okey, dia ada kelemahan sikit. Kalau tak ada plug kat bawah susah sebab ni pendek. Jadi plug saya kat atas ni benda tergantung. Jadi kena ada extension pula. Right, jadi pasang kat extension. Ada extension ni macam ni. Sambung pada motor lah. So sini tempat charging dia lah. Cabut ni, ni masukkan lah, ikut dia punya bentuk dia, masukkan. Ok, right, masukkan. Letak kat bawah je ni, rapat sikit. Oh ni masih tak nyala lagi. So on switch. Okay, tengok kat bawah tu dia menyala warna merah. Kalau menyala warna merah tu maknanya dia tengah charging lah. Tapi dekat meter indikator tak keluar apa-apa. Kalau nak tengok keluar apa, on kan lah, nampak. Okey, tak ada apa-apa. Dia tak ada keluar tulisan apa-apa yang menunjukkan dia charging. Dia keluar nombor je macam ni. So sekarang 32%. Lepas sejam nanti kita tengok dalam 1 jam boleh naik berapa persen sahaja. Alright. Okey, sekarang dah 11.40. Dah terlebih dah. Tadi nak buat sejam, ni dah sejam 40 minit lebih kurang. Masih merah lagi. Kita try on tengok berapa. 53%. Mana tadi daripada 36, 53%. Baru nak hampir 36, 46, 56, tolak 3, baru 17% naik. Makna dalam masa sejam setengah dapat 17% sahaja naik. Ok, so kita biar charge lagi. Kita tengok lagi selepas 2 jam atau 3 jam berapa persen dapat naik. Jadi kat sini dapat disimpulkan memang dia jenis slow charger lah. Maknanya kena biar masa yang agak lama lah. Kalau jenis memang orang pakai ulang alik kerja tu, boleh lah ni sampai rumah malam, mungkin sebelum tidur pukul 10-11 malam tu cas, esok nak gerak pukul 7, pukul 8 dah penuh lah.
Okey, kita tengok sekarang bateri dah 66%. 66% sekarang dah lebih kurang daripada cas ni, dah 12.40. Jadi tadi start cas lebih kurang pukul 10, 9.50 lebih, dekat pukul 10 lah. So dah 2 jam 40 minit. 2 jam 40 minit, 66%. 66% daripada 32 tadi. Saya cek balik kat video tadi. Jadi daripada 32, 60, 66 tolak 32, makna naik 34% dalam masa 1 jam 40 minit. Kalau dibahagikan dalam minit, makna dalam seminit cuma naik 0.2%. Dalam masa seminit 0.2%. Dalam masa 5 minit 1%. Okay, bila kita tak ada buat apa-apa, dia akan auto off lah. Itu dia punya ni lah. Memang sistem dia setting macam tu, dia akan auto off.